Pasang Quran atau zikir dalam rumah. Cukup-cukuplah muzik sejam 2 jam. Ada orang dia on muzik dalam rumah. Gantilah sama dengan bacaan Quran. Buka di ruang tamu, tak payah lompat-lompat suara tu, perlahan je bagi dia pasang. Cuma Quran ni dia ada adab dia yang dan disiplin dia yang sangat tinggi, sebab dia kalamullah, kalam Allah. Kalau zikir kita pasang, kita sembang tak berdosa. Tapi Quran kita pasang di ruang tamu, kita bersembang, berdosa. Lain lah. Dia lain. Quran sangat mulia. Pasanglah Quran dalam bilik ke, dalam apakah, surah apa pun tak apa. Cuma yang lebih bagus Nabi ajak pula. Subhanallah, Nabi ajak, Nabi kata untuk menghalau kejahatan sihir daripada dalam rumah, pasanglah Al-Baqarah dan Ali Imran. Pasanglah setiap hari. InsyaAllah nampak kesan dia walaupun sikit. InsyaAllah.